Cara istinja menggunakan benda kasat. Sapukan kubul dan dubur 3 kali sapuan menggunakan benda kasat. 1, 2, 3. Kemudian, pastikan benda kasat yang kita gunakan adalah benda kasat yang baharu dan bersih pada setiap kali sapuan. 1, bersih. 2, kalau kotor, kita gunakan benda kasat yang baharu. Kemudian, kita sapu kembali di bahagian kubul dan dubur. Istinja menggunakan air. Pertama, gunakan tangan kiri ketika beristinja untuk menyapu kubul dan dubur. Kemudian, bersihkan kubul atau dubur dengan menggunakan air mutlak. Cara istinja menggunakan benda kasat dan air. Benda kasat yang kita gunakan adalah tisu dan air. Yang pertama, kita gunakan benda kasat terlebih dahulu. Kita sapu di bahagian kubul dan dubur. Kita menggunakan air. Kita letakkan air di bahagian kubul dan dubur.